Terbeza accounting kena strong English ke? Tak, strong mental je. English tak payah strong pun. Okay, so saya bersihkan kening macam tu. Asyada bercinta. Saya make up kan bosku. So masalahnya dengan rambut aku ni dia gam. Rambut saya. Okey, dia macam tu. Okey, kening telah dihapuskan. Sekarang hapuskan apa? Rambut pun bosku, yes. Kening telah dihilangkan. Ada kening better ke tak kening? Saya rasa better saya tidur. Contact lens. Baik saya buka contact lens dulu Kau dah berminyak dah lah punya tangan. Mentah. Saya nak ambil ni. Itulah saya nak kena cepat-cepat ni. Esok saya kena ada call time awal. Esok pun saya kerja lagi. Okay, saya buka contact lens. Kabuk. Okay. Tu cabut bulu mata. Allah, macam sakit je. Tak, esok saya shoot. Sekejap saya nak kena letak lebih minyak jap. Allah. Aduh, macam sakit je. Ow. Sekejap. Bulu mata saya. Ow. Ow. Kenapa dia sakit? Sekejap saya nak kurangkan nada glow dia. Aduh sakitnya. Beauty is pain. Astagfirullahaladzim. Okay. Menangis dah saya. Okeylah, daripada lelaki buat kita menangis, baiklah bulu mata je buat kita nangis kan? Betul tak? Daripada buat lelaki buat nangis, baik kita nangis kerana makeup. Sebab kita slay. Allah, scary-nya. Jangan buat stiker please. Okey. Saya nak buang segala makeup saya ni. Sekejap. Nangis sebab perempuan. Sedih, kesian Saya tak tahu berapa banyak. Allah. Okay. Saya rasa benda ni penyelamat tau, yang mascara remover ni. Sebab dia degil. Macam orang yang macam ex kita yang tak kerti nak move on. Lah tiba. Macam ex korang yang tak kerti nak move on dengan korang. Ada tak kat sini? Lah tiba. Saya tu seorang kawan saya tau, bukan saya. Kawan saya kan. Okay, kawan saya ni dia ada ex tu yang nak beri dengan dia. Okay, faham. Lepas tu sekarang kawan saya dah bagi dengan orang lain. Ex dia pun dah bagi dengan orang lain. Namun ex dia tu asyik skodeng je dia. Dia macam, kau ni kenapa tak nak move on? Lepas tu kawan saya send lah saya gambar. Dia macam,
lelaki ni tengah tengok profil aku lah, bla 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 bla. Macam, kau kenapa? Kau dah ada girlfriend kot. Lepas tu kau kenapa nak still stalk kau punya ex? Macam faham tak? Kesian lah girlfriend tu. Wujud saya macam tu. Ramai. Sumpah kawan saya gila. Kena aku. Buat apa saya nak cerita personal life saya? Lagipun saya tak ada sangat pun. Kawan saya ni sampai sekarang ex dia tu kacau dia. Kesian. Kesian kau apa? Kesian kat girlfriend tu. Kau dah ada girlfriend. Lepas tu kau nak stalk partner kau punya punya orang. Faham tak? Isteri ex. Kan ramai kan kena macam tu kan? Tak, apa yang tak nak hilang ni? Ya Allah, keringnya bibir saya. What happened to my baby? Since when? Saya rasa sebab saya tak minum air lah hari ni. Saya tak makan sangat pun. Hari ni nak tahu saya makan apa. Tadi kan saya buat rancangan masakan kan. Saya makan rancangan masakan saya tu dengan popcorn dekat movie tadi tu je. Tu pun saya ambil segenggam. Tak selera lah. Saya nak kena diet. Mak saya kata, semua orang keliling saya dia kata, Azifa, jangan besar lagi tau. Lepas tu saya memang tak faham. Macam, maksud awak jangan besar lagi. Nah, rupanya dia dah nampak saya makin besar. Cik B, I need to tell you something. Namun, I beritahu nanti. Apa yang banyak sangat gegam ni? Hai. Azwar street dengan Cik B. Wah. Oh, sekejap guys. Saya street. Nak makan ayam. Tadi saya buat rancangan masakan tu, saya makan ayam lah. Saya masak ayam. Cok tahu nanti kat Salam HD saya punya rancangan masakan. Okay. Azwar datang Singapura dia apa? 6. Ha? Gapa? Orang tengah buat live ni. I tengah buat live. Tengah buat make up ni. Sibuklah mama saya ni. Dia tak tahu saya tengah buat make up. Aku salah. Lekas lupakan diriku. Itulah, korang semua kena marah sekali. Masalahnya bukan saya je. Siapa kat dalam ni pun kena marah pada muka. Siapa suruh tak tidur? Tak masuk akal ke? Macam mana dah mak saya cakap tadi? Masalahnya besok saya nak kena make up macam ni lagi tu, malas tu. Ya Allah. Saya suka make up cantik. Namun, unboxing dia tu. Beritahu apa? Nanti saya beritahu you. Tadi cakap dalam live. Ingat aku 12. Kau apa? Kau tinggal sini ke? Kau okey tak? Kau tinggal sini ke? Pasi-pisi, pasi-puri, pasi-pisi, pasi-pasi pagar. Ada ke fikir saya baru nak make up ni? Kau tinggal sini ke? Kau okey tak? Kau okey tak? Dia macam, Aziva, sorry lah. Kenalah faham saya baru masuk. Ya, tapi kau 12. Kau nak make up. Kau nak gimana gila? Pergi club. Astaghfirullahaladzim. Benci aku.
Okay, saya memang nak bitter dengan semua orang. Boleh tak? Saya nak jadi artis yang bitter. Kalau tak, orang akan pijak kita. Tengoklah. Orang akan pijak sebab kita asyik mengalah. Saya tak nak mengalah. Saya fighter sebab saya kaplah. Besok pun Bosco buat. Saya memang lock Bosco je. Tak siapa boleh ambil Bosco saya. Saya tak lapar pun. Cuma saya penat sikit. Dan saya suka bergurau tau. Saya suka bergurau. Kadang-kadang saya cakap tu saya tak serius pun. Saya rasa most of the time saya cakap tu semua saya tak serius. Saya serius kalau saya kalau saya tengah buat presentation lah saya serius lah. Namun kalau bercakap dengan korang saya tak serius. Tak, saya tak minum. Okay, sekarang saya nak buka rambut saya. Macam mana ni? Ada bobby pin kot. Oh. Saya banyak tak serius pun. Saya emo-emo tu, semua tu saya tak serius. Saya tak kisah pun sebenarnya. Tapi saya sengaja sebab saya suka cek pasang orang. Dulu time sekolah, bila perempuan jealous dengan saya kan, aku gaduh dengan diorang. Kau nak kutuk pasal aku, kutuk depan-depan. Saya text dia diorang. Macam, weh, kau okey tak? Nak cakap apa-apa ke kat aku? Cakap lah, meh, jom. Daripada cakap belakang-belakang, cakap depan saya terus. Tapi sebenarnya saya tak kisah pun. Tapi sebab saya suka cek pasal. Bukan cek pasal apa pun. Saya bosan. So, saya gurau je lah. Saya tak kisah pun. Banyak biasa work out forehead. Banyak je sebenarnya. Saya tengah buka bobby pin. Saya kalau buat rambut, korang kena faham banyak bobby pin. Kaplah sekolah. Tak adanya. Saya kena bully dulu. Tak ada kaplah-kaplah. Sekarang ni saya kaplah. Okay, kata rambut. Jajang. Dahi macam papa. Yelah, di papa saya. Takkan ikut dahi papa awak. Okay. Sekarang ni saya nak kena... Sekarang saya nak kena buang gam-gam dekat apa yang banyak sangat visi-visi ni. Baik, tidur esok sekolah. Bye. Saya nak buang gam. Banyak sangat gam. Cik B tak ada dah. Cik B dia sekejap je. Dia kalau dah bosan, dia belajar. Saya tak tengok K-pop tau. So, I don't know. Namun, saya suka Momo. Dia cantik sangat. Kemarin lah effort saya. Nak look presentable. Macam ni lah korang. Hidup kami yang kena bersiap ni. Nak kau uban tadi. Bukan. Ni foundation kot. Dia nak nampak very clean. Kenapa Momo? I suka Momo. Momo cantik. Aku satu dah tidur dah. Saya tak tahu marah mama. Saya bukan tak nak tidur. Saya nak buang makeup. Sebab besok saya kena gerak pukul 7. So saya kena bangun pukul 7 lah. Saya bangun, saya terus gerak. Saya tak kisah. Sebab nak pergi shoot dekat Jana Baik je. Kat rumah saya tu. Rumah second saya. Saya buat apa-apa je lah kat sana je lah. Saya nak cop bilik ada aircon. Esok saya shoot ni lah. Saya shoot MV. Untuk lagu OST saya. Untuk filem saya tu. Tanpa Rasa Jemu nama dia. Tak silap lah. Tanpa rasa jemu. Sekejap. Apa yang banyak lekat-lekat ni? Cok bistis bila? Kau tak kaji ke?
Tak tengok ke saya post tiap hari apa? Tengok. Biarlah. Saya kata korang lah. Saya gurau tau. Saya tak kisah pun. Sebelah suara tu nanti mama dengar. Itulah saya tengah cakap slow-slow ni. Takut mama dengar. Apa yang sibuk dengan saya dengan Parisa ni? Tak sibuk-sibuk. Bukannya tadi pun. Semalam. Saya cakap saya keluar dengan dia pun sebab semua orang tak payah cakap. Nak keluar pergi mana tu? Jumpa Zaki ke? Ingat saya tak ada kawan lain ke? Saya ada 2 orang kawan. Saya ada kawan Aiku. Okay. Saya nak try guna ni lah. Untuk rambut. Tak boleh lah. Saya nak kena buka baju. Mampu saya kalau baju ni kena. Seram. Sekejap saya nak tukar. Kira ramai dah tu 2 orang. Ramai gila dah. Ramai gila dah. Saya nak guna Alin punya ni lah. Baju kelawar. Aiku. Yo. Baju Celine beli mana Aziva? Kau punya soalan pun. Aku beli kat kilang bapak kau. Dengan baju I Love New York. Tak ada, saya dah guna dah. Dah tak ada baju tu. Okay, saya nak tukar ni. Tapi kan, saya dah buat make up dah. Dah lah tu. Okey lah, saya end live je lah. Maksud dia kat mall mana kot. Jangan mana-mana tak best lah. Tak, dia macam seumpama kan. Okey, saya tengok ni. Okey. Awak beli ni. Lepas tu saya tanya. Awak beli skincare ni dekat mana? Mestilah dekat kedai Dior kan? Takkanlah saya beli dekat kedai Skechers. Faham tak? Bukan emo. Tapi soalan kadang-kadang mengundang. Mula datang bulan. Bukan. Dia kadang-kadang kalau kita menjawab je. Allah. Wih, ni betul-betul melekat. Tengok ni. Saya guna minyak pun tak jadi. Saya tak tahu nak guna apa. Sabar. Korang sabar ke dengan diri korang? Takkan? Bila cik pasang akap pula. Kenapa minyak yang dia punya ni tak nak tu? Macam kelip mama. Itulah. Dia elok je. Korang kena ingat tau. Orang yang buat live ni, kita orang bukan ChatGPT. Korang kalau nak orang robot yang jawab tak ada emosi, orang tanya ChatGPT. Korang live kan ChatGPT. Kalau manusia, korang tengok live orang manusia, lepas tu korang bully diorang. Lepas tu bila diorang balas, oh relax lah. Dah soalan kau tak relax pula. Faham tak? Dah tu live bila dengan ChatGPT. Untuk nak robot yang jawab. Dia macam default. Okay, jom. Kita default. Korang tanya. Azifah dah makan? Dah makan dah. Kau dah makan? Azifah buat apa tu? Buat makeup? Ya, saya buat makeup. Takkanlah saya pergi berenang pula kan? Azifah pakai baju apa tu? Warna kelabu ke? Oh, tak adalah. Saya pakai baju sebenarnya ni. Baju ni warna kelabu. Dia bukan warna merah tau. Thank you tau tanya kita. Oh, Azifah, mata awak memang ada 2 biji Mana lagi 1 biji mata? Oh, aku bukan Dajjal. Macam soalan diorang tu macam tu. Azifah, kenapa bibir pink? Oh, sebab saya time lahir-lahir kan, saya tattoo dah bibir saya. So sebenarnya bukanlah ada darah dekat bawah bibir ni, bukan. Saya tattoo bibir saya. Bibir saya sebenarnya original colour brown. Colour merah. Bibir saya original sebenarnya colour biru. Dia macam tu. Bibir saya sebenarnya original dia colour oren. Lepas tu saya tattoo dia buat jadi warna pink. Sebab saya boleh time dalam perut mak saya tu. Saya tak lapar pun. Cuma kadang-kadang patient has his limits. Tengok ni. Rambut saya dah gugur. Cukup. Dah faham tak? Azifah, kenapa bulu mata banyak?
Oh, sebab saya sebab dia tumbuh sendiri, dek. Bukanlah manusia kan memang sepatutnya tak ada bulu mata. Saya sulam bulu mata tu saya satu-satu. Saya dapat rambut saya ni kan. Saya potong, lepas tu saya sulam satu-satu bulu mata tu. Ini macam tu. So, dia tanya, Azifa, kenapa gigi tu straight je? Oh, sebab kalau gigi saya sengit, maknanya braces saya tak jadi. Dan lagi pun saya lahir, gigi saya memang dah straight dah. Yang tak straightnya, lebih shampoo dah. Tak usah nak hilangkan gum ni macam mana? How to get rid of this gum? Saya guna maskara ni lah. Maskara remover. Tak jadi. Tolong. Tu ingat saya claim Momo. Ini wax tau. Allah. Macam budak cacat. Allah. Allah. Okey, mulai malam ni saya tak nak marah dah. Namun, yang saya marahnya kenapa wax ni tak nak belah. Tak belah dari hidup saya. Nampak ada rambut putih. Tengoklah tu. Saya baru cakap saya tak nak marah. Kau aku kata ni wax. Aku... Okey. Ni wax awak. Minyak tanah. Tak jadi. Dari tadi saya try pakai minyak. Ni semua minyak lah ni. Apa yang ada sangat wax ni? Cari yang ada alkohol. Jangan cakap tu. Nanti ramai orang cakap, tak elok lah guna alkohol. Tahu tak perfume kau tu ada alkohol juga? Dia bukan alkohol yang alkohol tu. Faham tak? Diorang tak faham ada banyak jenis alkohol. Nama je alkohol. Yang alkohol wipes tu apa tu? Boleh? Macam mana rambut tak gugur? Sebab tu saya tak suka sangat buat sleep bag. Saya nak rambut kepuk-kepuk je lah. Forever, ever and ever. Tidur? Mana boleh tidur? Hair dryer buat so cair. Ya ke? Tak apalah. Saya shampoo lah sekejap. InsyaAllah hilang. Sebab apa esok saya nak shoot ni. Takut nanti besok pun ada lagi wax ni. Tak boleh. Semua tu tak boleh. Kisah lun sis amboi. Saya kerja wak. Saya tak ada masa. Kalau boleh saya nak pergi sekarang juga. Tapi dah pukul 12. Okay, jawab lagi dah. Tak lewat dunia seorang yang kena pergi event, ada show, ada kena host lah, itulah. Sleep bag ni takkan lari. Confirm kan ada sleep bag. Banyak ni wax ni tak ditanggal. Merah dah saya punya tu. Okay lah. Apa-apa dah saya fikir. Saya end live je lah Aku guna saya buat live pun saya tak boleh nak settle benda ni. Minyak dah tangan saya tu. Boleh buat iklan tangan. Siapa nak tangan putih mulus? Guna minyak masak. Allah. Rambut saya dah gugur. Allah. Okay, bye semua. Okay lah, saya end live je. Ramai pula tanya soalan mengundang kat saya malam ni. Azifa, kenapa muka macam tu? Awak buat kat mana? Aku buat dalam kandungan mak aku, gila. Lawak lah korang. Korang ni lawak sangat. Aduh. Bibi jangan buat apa pakai liung kau. Gangster saya tak pakai apa-apa. Saya pakai lip serum saya tu lah.
lip serum saya. Lip serum tu bagus. Dia tak buat merekah. Cuba ambil ais toner kat situ. Oish, mana boleh letak ais? Kat wax. Keras lagi wax tu. Yang visi-visi gratis ni. Okey lah. Saya nak pergi settlekan semua ni lah. Korang tidur tau. Jangan tak tidur. Okay? Siapa kat sini ada insomnia? Allah. Tengok ni. Macam ni lah. Lepas tu orang tanya, Azifah kenapa makin botak? Aku makin botak dah, weh. Banyaknya keguguran. Satu helai rambut kan dosa. So, saya dah hilang 1, 2, 3 dosa. Saya gurau tahu. Okeylah, bye semua. Saya live dulu tahu. Bye, Lelo. Good night. Love you guys. Mwah.